dah nama pun Honda, mestilah ada official merchandise. So kat sini kau boleh beli macam-macam official merchandise, dan kedatangan korang akan disambut dengan dua model yang menarik ni, City 125 dengan Dex 125. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Ini untuk anak-anak korang yang baru belajar nak jadi bangsa H. Ada Prelude, lepas tu ada Honda Motor dan seluar juga. Kalau tak cukup, kita ada mainan kat sini daripada Tamiya. Okey, kat sini pula ada basikal. Aku suka yang ni. Yang ni ialah tempat kau healing. Saya ada lambang Honda, guys. Bukan senang nak jumpa. Aku punya personal favourite ialah jam ni. Jam tu memang cantik dan harga dia ialah 45,000 yen. Tak murah, guys, tak murah. Tapi kalau tak ada bajet tak apa. Kau beli yang ni lah. Keychain dia lagi murah. Nak lagi murah, kau boleh beli stiker. Okey, lepas tu kat sini ada macam-macam permainan lah untuk budak-budak. Dan kau orang jangan risau sebab harga dia dah mention. So kau tak payah teka-teka lah. Alright, daripada tu ada macam biasalah, ada t-shirt, ada topi. Korang pun boleh beli Honda Zero Series punya merchandise dengan logo Honda yang baru. Dan memandangkan Prelude baru launch, dia datang dengan ni, jaket. Kau boleh pilih sama ada warna hitam atau warna putih. Harga dia ialah 8,800 yen. Bang, tak nak bawa cash lah. Jangan risau sebab ini semua kau kena bayar cashless.